Berita baik buat semua. Abu Shabab tadi baru orang Bempers. Baru ni orang Bempers nak masuk dekat Rafah, kawasan yang ada pejuang H yang kena kepung di Rafah. Jadi Abu Shabab kata apa? Orang Bempers tak berani nak masuk. Orang Bempers hanya berani buat serangan udara. Tapi nak masuk dekat pejuang H memang diorang sangat takut. Dengan kenderaan yang diorang ada, dengan ramai orang Bempers diorang tak mampu. Jadi Abu Shabab ni dibuat hero dekat orang Bempers. Baru ni dikata aku boleh masuk dan lawan pejuang H. Aku akan buat macam ni macam tu. Dia sebut perkataan nak menghina pejuang H. Jadi tali baru ini Abu Shabab dah bawa geng dia dan nak masuk lawan pejuang H. Baru je masuk dah kena perangkap. Pejuang H dah BUNUH semua dah bunuh semua. Abu Shabab dengan seorang lagi ketua tali baru dengan yang lain semua kena. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua dah mampus. Baru tadi orang Bempers dah melaporkan bahawa Abu Shabab dengan geng dia dah mampus, kena trap di Rafah.